rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin. Sebelum itu, saya nak semua tengok dekat bawah meja. Mau gaji bawah sosial ni tak sama. Diciptakannya Nabi Adam, Allah sudah menciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Malaikat memiliki sifat yang patuh kepada Allah, sedangkan iblis memiliki sifat pembangkang. Sebelum menciptakan manusia, iblis sudah menempati bumi. Setelah itu, Allah menciptakan Adam yang merupakan manusia pertama di bumi. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya mematuhinya terkecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia dari Nabi Adam. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Semua dah tengokkan video tadi? Ustazah nak tanya lah, boleh? Boleh. Siapa dalam video tadi? Ilustrasi ni dalam video ni siapa? Allah. Malaikat. Nabi Adam. Iblis. Kembali ke sini.
Jahat. Dia ingat. Dia amat tu. Dia yang tu. Semua. Lepas tu dia cakap apa tadi dekat hujung video tadi nak. Yang menyesatkan manusia. Manusia. Ini bermaksud dia tidak perintah, tidak mendengar perintah Allah. Perintah Allah. Okay, Ustazah nak tanya dekat Ustazah nak tanya dekat Fatimah boleh? Ustazah nak tanya dekat kalau kita sebagai manusia kan kita kan selalu macam tak pandai ngawal nafsu. Jadi kalau satu hari nanti kita ni boleh mengawal nafsu sepenuhnya agak-agak dekat sekolah ni, susahnya dia jadi macam mana? Betul. Jadi Ustazah nak tanya apa kaitan video ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni? Iblis. Tajuk mana macam apa? Menyesatkan manusia. Kalau siapa tahu Ustazah nak bagi siapa dia? Saya Syaitan yang dulu jangan. Baik, sekarang sama-sama kamu semua baca objektif pelajaran beramai-ramai boleh? Boleh! 1, 2, 3. Membaca ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dengan sebulan yang betul. Pelik dan betul. Belajar pergi perkara ni. Semua dah bersedia ke? Sekarang Ustazah nak kamu keluarkan buku teks dan buka muka surat 36. Semua bawa kan? Bawa kan? Ni baru saja. Apa kongsi dengan awak? Buku saya tinggal rumah nenek. Baik, Ustazah. Kita akan mulakan dengan bacaan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Okay, arahannya mudah je. Ustazah akan baca dan kamu semua akan ikut. Boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qulna ya Adam uskun وقلنا يا آدم اسكن anta wa zawjakal jannah أنت وزوجك الجنة wa kula minha ragadan وكلا منها رغدا haitsu syi'tuma حيث شئتما wa la
ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فتكون من الظالمين. Ayat 36 pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Semua boleh ikut ke? Boleh tangkap apa yang Ustaz dan Ustazah dah bacakan tadi? Boleh Ustaz. Ya ke boleh? Boleh. Ustaz nak dengar bacaan yang kumpulan boleh tak? Ustaz nak dengar kumpulan satu dua baca. Tak tahu ayat je, tak tahu ayat je. Ustaz nak apa nak baca ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Terima kasih pada satu. Sikit next saya nak dengar kumpulan Kumpulan baca? Boleh. Saya nak baca ayat panjang tadi 36. Boleh tak? Boleh? Ustaz tak dengar, Ustaz. Kamu tak dengar? Tak dengar. Okey. Ustaz ni kau ni dah fokus. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Nanti kumpulan 5. Suatu kumpulan lain kita akan dengar untuk pembentangan nanti. Boleh? Okey. Next, Ustaz akan terangkan aktiviti kumpulan pula. Okey, arahan Ustaz yang pertama. Dengar eh? Okey, Ustaz nak first kamu semua kena buat perbincangan. Okey, apa yang Ustaz nak dalam perbincangan ni? Apa? Okey, Ustaz nak berbincang ayat ayat 37. Okey, Ustaz nak Ustaz bagi masa bincang 5 minit saja. 5. Makan Ustaz ni sana. Kamu praktiskan Ustaz bacaan yang betul. Kita tengok Quran tak Ustaz? Boleh. Sekarang ni Ustaz bagi masa 5 minit untuk kamu bincangkan, praktiskan. Jelaskan. Baik, dan mulakan buku teks lah. Okey. Untuk guru muda Ustaz Lantik Ali. Ayat, sila buat. Ustaz semua ke nampak? Ayalah. Baca.
baca. Sabarlah. Kalau yang ajar. Tak lantik ya. Dirata berbina. Dan planning sangat faham. Planning sangat sakit. Ini sangat faham. Faham. Okey. Boleh? Okey, kita dah berbincang ke? Semua dah betul. Planning banyak main. Okey, Ustaz akan pergi kepada aktiviti perbentangan. Okey. So aktiviti perbentangan ni Ustaz nak semua ahli kumpulan membaca ataupun memperdengarkan bacaan yang Quran Bakti tadi, kamu semua Bakti tadi, dan Ustaz tanpa guru muda. Boleh? So jadi setiap bukan Ustaz akan bagi satu ya Tuan untuk orang kamu semua okey, untuk kumpulan satu dengar ya, kumpulan satu dalam ayat. Okey, untuk kumpulan 3, 5, kumpulan 4, 6. Ya, kumpulan 5, kumpulan boleh 4. 4. Boleh? Boleh. Okey, kumpulan 1 dah ready ke? Ready, okey. Kumpulan 2 sila. Silakan kumpulan 2. Dah. Seorang juga tak kan? Satu kumpulan. Kecuali guru muda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istiqbalil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey, jadi bacaan ni. Komen. Ada je. Kenapa? Apa? Yang pendek panjangkan. Hari ni kau ingin lepas ni kalau ada huruf-huruf tu saya minta dia kamu panjang kat sini lah. Huruf-huruf. Okey, next plan 10 pula. ada kau cakap. Baca, plan 3 ready ya? Boleh ke? Nak kau pengen. Okey, plan 3 ready. Okay. Macam mana bacaan kau minggu ni? Baik. Betul. Terima kasih. Okay, bagus. Kemudian tu relax, depan 3. Yang lain fokus juga tau. Yang lain fokus. Kalau aku tak terlalu 4 nilai
Tapi Ustaz minta kumpulan lain pun kopi juga lah. Okay. Kumpulan 3 baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Okay, cuba baca bacaan masing sendiri. Mana? Baik, tak baik? Apa yang baik? Okey, jadi Ustaz dengar okey dah, okey. Kumpulan 4 pula. Kumpulan 4, ayat berapa tadi? 3 Okey, ayat 4. Teruskan. Bagi fokus. بالله من الشيطان الرجيم فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Okey, sebelum ni macam mana cara bacaan kawan-kawan tadi? Oh, lagi? Tajwid. Yang pendek ni macam mana? Okey, baik ya? Okey. Terima kasih kerana dapat. Okey, kedua 5. Tak main ni. Apa kena benda sendiri ya? Okey. Tajwid dia okey tak? Sederhana orang baca Iqra. Kesalahan berapa dia apa? Kesalahan yang tidak nafas. Nafas. Kami tajwid. Lagi tu lagi. Kita ikut tak? Tak pakai telefon. Lagi. Okey. Ustaz nak minta 2 orang boleh tak? Boleh. Baca boleh? Semua ayat yang Ustaz dah ajar tadi. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Ustaz nak minta kira. Mana yang meeting tadi? Kira baca 2, seorang baca 2. Tapi nampak dalam kelas. Kelas ada meeting. Okay, next. Siapa volunteer? Siapa volunteer nak baca? Okay. Daripada input lah tu. Yang ni 3 dan 7. Imam siapa? ربه كلمات فتاب عليه
Okay. So, jadi Ustaz harapkan apa yang kamu dah pelajari hari ini kamu dapat praktiskan dari hari ke hari supaya bacaan kamu lebih improve lah dan lancar, tajwid, kelancaran, kefasihan dan juga bacaan yang betul. Baik, Ustaz. Amin. Okey, semua masih ingat lagi tak? Apa objektif kita yang kedua hari ini? Yang kita baca tadi. Objektif kita Ingat tanya je. nanti kita akan membaca terjemahan ayat. Kita akan membaca terjemahan ayat surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Ustazah nak sebelum kita baca, Ustazah nak bahagi kumpulan tadi 5 kumpulan kan? Sekarang Ustazah nak 3 kumpulan sahaja. Ni bukan saja. Awak baca dulu kita. Aku dengan Azifah masuk kumpulan 2. Tak boleh ni Ustazah yang suruh. Masuk sini. Ustaz lagi buat saya marah. Saya dah. Faham tak? Buka macam kita pasal juga surat 31. Dan ayat pertama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat tunduklah berilah hormat kepada Nabi Adam alaihi salam lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis mereka enggan dan takabur dan dia tergolong dalam kalangan orang tergolong dalam kalangan orang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah daripada makanan syurga apa sahaja yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Setelah itu lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka keluarkan dari nikmat yang telah mereka berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta nikmat kesenangan hingga ke suatu masa itu mati. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah kata-kata taubat yang diamalkannya. Lalu Allah SWT menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah SWT ialah yang maha pengampun, menerima taubat, lagi maha mengasihi. Faham tak semua? Faham? Okey. Kalau nak senang, Ustazah nak bagi kata kunci. Ayat 34 dia cerita pasal apa? Malaikat dia patuh. Tapi iblis dia angkuh. Okey. Ayat 35 dia cerita pasal apa?
Keluar dari Okey, 37 pula dia cerita pasal apa? Pasal taubat. taubat Nabi Adam. Okey, sekarang Ustazah nak buat aktiviti. Sekarang dah dibahagikan kumpulan kan? Setiap kumpulan akan dapat satu aktiviti yang berbeza. Tak akan ada yang sama. Okey, kumpulan 1, 2, 3 kan? Okey, kita mula dulu dengan kumpulan 1. Okey, kumpulan yang membentang. Kumpulan yang membentang tak boleh punya buku teks, kena tutup buku teks. Jadi kumpulan 2 dengan 3 kena menilai kumpulan ni. Faham? Faham. Sekarang ni nampak tak? Dalam kisahnya ada Ustaz, ada Quran. Okey. Jadi kumpulan 1, Ustazah akan bagi kotokan ayat ni ada 4 je. Bincang dalam kumpulan dalam masa 10 saat saja susun ayat ni. Susun je. Dalam masa 10 saat, lepas tu satu orang baru dan baca. Kata apa baca. Okey. Jauh lah. Okey. Okey, dalam masa 10 saat. Yang boleh tadi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak seorang wakil bangun dan baca ayat pertama yang disusun apa? Okey, siapa nak baca? Kumpulan 2 dan 3 nilai guna buku teks. Jangan serempat pula nilai. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Dia enggan dan takabur dan menjadilah dia dari golongan yang kafir. Betul ke kumpulan 2 dan 3? Betul tak? Okey, ayat seterusnya apa? Okey, Zikri baca. Terjemahan saja. Setelah itu, maka syaitan mengerjakan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Kumpulan 2 dan 3 betul tak ayat yang dibaca? Betul. Okay, ayat seterusnya apa? Dan kami berfirman, wahai anak, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanan yang sepuas-puasnya, apa sahaja kamu berarti kamu berdua sukainya, dan janganlah kamu hampiri pokok hidup ini. Jika kamu hampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang boleh. Okey, kumpulan 2 dan 3 betul tak? Kalau tengok dekat kata kunci yang salah bagi ni betul tak? Betul. Dia kalau salahnya yang maksudnya salah yang itu. Kumpulan kedua. Dekat sini nampak tak yang ada kata salah? Nampak? Yang ni terjemahan ayat. Ada 4 terjemahan ayat. Semua dengar. Okey, ada 4 terjemahan ayat. Ustazah akan baca ayat Al-Quran, tapi ada 2 je. Ustazah nak baca 2 je. Jangan rujuk buku teks. Dan Ustazah baca, tentukan itu terjemahan apa. Okay. Ayat yang pertama Ustazah nak baca. Baca je ke? Dalam masa 10 saat juga. Kamu pilih ya. Okey. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Okey, dah siap dah? Kamu soalan. Okey. Yakin? Yakin. Okey. Okey, Ustazah nak asli kan? Baca sendiri. Okey lah, kita dapat bangun dan baca. Kumpulan 1 dan 3 nilai, betul ke tak Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, kata-kata pengakuan, taubat dan amalkan dia.
Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha pengasih. Okey, nombor 1 dan 3 betul tak? Ayat terima kasih Akil. Nanti. Okey, ayat yang kedua. Wa iqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wa istakbar wa kana minal kafirin. Okey, aslinya lah bagus baca. Ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis ia enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Okey, betul tak? Betul, okey, betul. Terima kasih. Terima kasih kedua. Okey, aktiviti yang seterusnya yang terakhir untuk kumpulan ketiga. Buat ini kumpulan tiga. Okey, tahu tak apa dia? Saya akan daftarkan dan siapa yang kena ni kena buka dan baca. Nanti orang lain pula bangun dan bergerak ke hadapan tentukan. Ini cuma tanya apa? Kita tak nak dua kali je. Faham? Tapi kalau dua kali je saya nak notang. Tapi kalau boleh jangan sampai jatuh atas rasa tak sebab ini terjemahan ayat Quran dan jatuh atas rasa. Kau bagi bola. Tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat kepada iblis. Ia enggan dan takut dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Kita nak waktu orang lain bangun dan pergi ke hadapan tentukan ayat mana sebenarnya. Betul ke ayat dia? Wa yaquluna lil malaik. Betul. Bulan satu kan dua kan kena nilai. Betul tak? Betul. Antara yang kedua. Jangan bagi jatuh ya. Mampu tak dia baca? Dan kamu berfirman, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dari isterimu dan juga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Apa sahaja kamu berada berdua, dan janganlah kamu hakimi pokok ini. Jika kamu hakimi dia, maka jadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Di hadapan ambil kertas ni dapat. Betul tak? Nombor satu dan dua? Betul. Betul? Betul? Betul. Okey. Okey, sama. Kamu semua dapat tak? Dapat pun. Dapat tak terjemahan ni? Okey. Ulang sekali lagi. Ayat yang keempat dia cerita pasal apa? Dan akhirnya untuk kena dia cerita pasal apa? Okey, sampai kan Nabi Adam jadi apa? Lepas dia rasa dia ada. Dan akhirnya Taubat Nabi Adam. Ustazah nak seorang apa? Ustazah nak seorang simpulkan semula. Apa yang kita belajar tentang terjemahan ayat ni? Ifah lah Ifah. Yang bagi apa? Okey, apa yang awak faham tentang terjemahan yang kita belajar hari ni? Satu orang ikut tak? Dia jangan jadi macam iblis. Buat apa ni? Sebab iblis angkuh. Dia angkuh. Dan dia angkuh. Lepas tu dia Dia menghasut Nabi Adam. kita nak ikut tak? Tidak nak penatan. Tak boleh. Okey, seorang lagi Ustazah nak. Tidak Aziz. Azimah Aziz. Okey, apa yang kamu dapat simpulkan dari terjemahan ayat? Saya dapat
Kegiatan tu sangat bahagia kerana Pak Imam seorang Nabi pun Imam seorang Nabi pun boleh terjatuh dengan godaan syaitan tersebut. Lalu sebenar baginda yang ada menyedari kesalahannya, baginda taubat kepada Allah. Kalau kita buat salah, kalau kita ada buat dosa, kita kena buat apa? Taubat kepada Allah. Kata dia. Okey, tadi kamu semua dah tengok video dan faham intisari ayat kan? Kamu faham malaikat ni sifatnya macam mana? Malaikat diciptakan daripada? Adam diciptakan daripada? Okey, iblis pula? Penciptaan Nabi Adam, Allah perintahkan supaya semua malaikat untuk taat kan? Ya. Tapi ada satu makhluk ni dia tak mau sujud dekat Nabi Adam, iaitu siapa? Apa iblis ni tak nak sujud dekat Nabi Adam? Dalam kisah Nabi Adam ni kita dapat tahu bahawa malaikat sifatnya ialah patuh dan syaitan ni ialah takut. Sekarang Ustazah ada bagi link dalam Padlet. Ustazah nak kamu kat Padlet tu tulis dua maksud ketaatan malaikat dan dua maksud penderhakaan iblis. Okay, Ustazah bagi masa dalam 5 minit. Dalam kumpulan kamu bincang. Patuh malaikat taat. Patuh siapa? Dan siap. Mana yang dah siap? Okey, kalau semua dah siap, Ustazah nak kumpulan satu dulu bentangkan kamu punya maksud ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Okey, semua dengar. Malaikat taat kepada segala perintah, tidak melanggar perintah Allah. Penjagaan iblis juga kepada Nabi. Dua ingkar sebab sifat Allah. Okey, tengok skema tadi tu tak sampai kawan kamu. Ketiga, boleh baca? Melanggar perintah. Tunjuk kepada Nabi Adam. Sebenarnya kepada perintah Allah dan perintah melaksanakan tugas dan berjalan dan tempat seperti yang ditentukan. Membangkang dan mempertikai perintah Allah. Dengan sujud kepada Nabi Adam. Pertama, masa taat malaikat iaitu kepada segala arahan yang tidak melanggar kawan-kawan. Okey, masuk penderhakaan iblis yang pertama adalah tunjuk hormat pada Nabi Adam, yang kedua tunjuk sebab sifat sombong. Malaikat taat pada segala perintah dan tidak melanggar surat Allah. Penderhakaan iblis, yang pertama iblis enggan untuk memberi hormat pada Nabi, kedua ikhlas sebab sifat sombong. Ustazah nak tunggu sikit dalam makanan kelas. Sekarang Ustazah akan bagi situasi untuk kamu selesaikan masalah. Boleh baca tak semua? Boleh. Dalam kumpulan Ustazah nak kamu keluarkan 3 perkara yang betul. Ustazah bagi masa 2 minit. Sekejap Ustazah tulis ya. Okey. Pertama masalah. Okey. Kedua, punca. Okey. Ketiga, penyelesaian. Sekarang. Okey, masa dah tamat. Ustazah nak ayat. Okey, apa masalah dalam situasi? Ini dia masalah. Masalah. Punca dia sebab ini dia tak faham dia tak faham. Sayangnya ini dalam perintah dia faham dia tu dia sampai tengok tu dia.
basuh. Dia tak ikut orang. Lepas tu kalau penjenis saya dia tak ada keluar rumah. Macam mana tak ada keluar rumah? Dah ada keluar rumah pakai tudung lah. Ini jawapan yang Ustazah berikan. Baca lah. Masalah ni mati tak betul, right? Macam? Saya pelajari hukum untuk orang. Kita sini hukum tak? Okey, so macam ni. Ustazah nak yang benda sama juga, masalah, punca dan penyelesaian. Lepas masa 2 minit juga. Bincang-bincang. Ustazah, Ahmad tu sekolah ke tak sekolah? Ahmad ni dia murid dah. Budak lah. Okey. Dia siap ke bincang? Budak satu dah siap bincang? Tak. Ustazah rasa semua dah siap bincang. Ustazah panggil nama? Zira boleh nama Zira? Boleh. Suka nama sangat. Lepas tu punca dia sebab dia dah terbiasa. Dia selalu buat benda tu. Lepas tu penyelesaian dia sebab dia pendek, make sure salat dulu. Ali faham? Betul. Apa masalah? Penyelesaian. Dari awal kita nak solat. Jadi saya baca lima dari poin ni nak saya ada. Dan dari hukum solat. Ustazah nak 2 orang lah untuk bagi rumusan. Akilah boleh? Akilah. Sebelum kita tak ada Allah, pasal ikut sepahaman serangan iblis. Jadi, rumusan. Pasal ketaatan malaikat dan pendurhakaan iblis. Malaikat ni dia berlulus taat pada segala perintah Allah. Kalau iblis tidak ampun dan semua. Okey. Betul? Bagus. Ustazah harap kamu faham tentang maksud ketaatan malaikat dan pendurhakaan iblis. Okay, senang semua. Okay, semua dah nak balik kan? Sebelum tu, Ustazah nak tanya dulu soalan lain lah kat Ketua Guru. Okay, yang pertama Ustazah nak tanya kat Asma. Asma boleh tak? Boleh. Okay, Ustazah nak tanya daripada awal sampai akhir apa yang kita belajar? Pada awal sampai akhir kita belajar pasal malaikat dengan iblis dan pasal Nabi Adam juga. Kalau macam malaikat ni kita tahu dia patuh dan ikut perintah Allah. Pasal iblis ni dia angkuh sebab dia rasa diri lagi hebat. Dan dia, sebab tu dia tak nak duduk dekat Nabi Adam. Dan Nabi Adam juga sebagai manusia dia sendiri kalah dengan godaan daripada syaitan. Bagi dekat balik kat Islam boleh? Belajar baru. Murid baru. Dari mana? Ya, Ustazah nak tanya apa nasihat kamu dekat kawan-kawan yang berkaitan dengan tajuk kita ni? Okey, nasihatnya kita kan manusia biasa. Tentu macam Nabi Adam. Nabi Adam yang semua makhluk pun boleh buat salah kan. Apatah lagi kita. Okey, tapi pada masa sama kita tak boleh nak jadikan kesalahan kita tu untuk kita terus buat kesalahan. Jadi kita perlu counter balik dengan taubat. Okey, pada masa sama kita perlu cara dia adalah patuh seperti malaikat dan juga jangan angkuh seperti Hari ni kalau kita tengok kita sebagai manusia sentiasa ada nafsu ter. Kadang-kadang kita tak berkawan. Jadi dengan cara apa kita nak mengawal semua tu? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Lagi apa? patuh. Solat lagi?
surah Al-Baqarah tadi ayat 34 sampai 37 dan minta ibu bapa kamu hantar dekat WhatsApp. Okey. Okay. Dan yang lain, saya minta buat nota dalam buku nota dan tulis 3 pengajaran daripada ayat kita belajar tadi. Okey, sebelum kita belajar, saya nak kamu semua tengok dulu pemeja dia tak sampah-sampah. Semua dah selesai dah buang sampah? Okay, saya nak minta adik baca doa. Amin. Sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Kita akan jumpa pada hari Isnin minggu depan.